Hai, selamat pagi. Saya Nuraila Sulaika, anak perempuan Omar, wartawan cilik Jenang Hub TV. Bersama kita pada hari ini ialah Lieutenant Kolonel Ahmad Fuad bin Osman, Timbalan Komander Regimen 503 Askar Wataniah. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke SK Jenang K9. Okey. Boleh Tuan nyatakan mengapa RPS Jenang dipilih untuk program ini? Okey, firstly saya ucapkan terima kasih kepada guru besar di sekolah SK Jenang ni, iaitu Cikgu Zamri, dan juga semua staf-staf dan cikgu yang mengajar di SK Jenang, dan juga pelajar-pelajar di sinilah. Okey, SK Jenang ni terpilih di mana maklumat yang saya terima adalah SK Jenang ni telah mencapai satu pencapaian yang sangat baiklah di dalam pencapaian dari segi akademik dan juga pencapaian hal-hal yang lain dalam kurikulum. Dan difahamkan K Jenang ni merupakan projek K9 iaitu Komprehensif 9, di mana ia adalah satu pencapaian di mana sekolah telah dapat mengadakan kelas di tingkatan 1 sampai di darjah 1 hingga 6 dan juga tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan difahamkan next adalah K11 yang saya fahamkan ada penambahan daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Itu adalah pencapaian antara yang terbaik daripada sekolah kebangsaan Jenang ni. Selaku penyelaras program, apa cabaran yang pihak Tuan hadapi dan bagaimana pihak Tuan dan pasukannya mengatasinya? Okey, untuk maklumat, memanglah apa saja program yang kami cuba laksanakan menghadapi beberapa cabaran. Sebagai contoh, yang pertama adalah jarak di antara Ipoh dan Sungai ini merupakan satu jarak yang agak jauh, tetapi ia tidak memberi, orang kata, masalah kepada kami sebenarnya, sebab Regimen 503 ni sebenarnya di dalam Wataniah kami cover di seluruh negeri Perak, melibatkan daripada utara sehingga ke selatan. So jarak itu mungkin salah satu faktor lah. Dan juga yang kedua, sebagai contoh, untuk kita sampai ke kawasan-kawasan rancangan pengurusan orang asli di Jenang ni, sebagai contoh, mungkin ada jalan-jalan yang untuk masuk ke dalam ni jalan yang sempit. Apabila kami menggunakan kenderaan tentera kami yang besar seperti 3 tan dan sebagainya, mungkin ada sedikit masalah. Tetapi semua perkara itu tak ada masalah, kami boleh atasi, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini pun acara telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Bersama kita pada hari ini Brigadier Jeneral Syed Nasir bin Syed Mahadi, Komander Regimen 503 Askar Wataniah. Apa khabar Tuan? Kabar baik. Selamat datang ke SK Jenang K9. Boleh Tuan nyatakan secara ringkas sejarah Regimen 503 Askar Wataniah serta bidang tugas utama pasukan ini? Okey, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Okey, pasukan Askar Wataniah ni dahulunya pada tahun 1960 dia dikenali sebagai Home Guard. Namun demikian, pada 2 November 1989 semua pasukan-pasukan ini daripada berubah nama daripada Home Guard kepada pasukan tentera tempatan. Selepas itu, pada 2 November 1989 pasukan infanteri Angkatan Tentera Malaysia ingin membuat perubahan agar pasukan-pasukan tentera tempatan ini diubah atau distrukturkan semula kepada pasukan-pasukan Askar Wataniah siri 500. Maka pada 2 November 1989 maka tertubuhlah Regimen 503 Askar Wataniah. Apakah objektif utama program Santuni Masyarakat Pribumi RPS Jenang ini diadakan? Okey, pertama sekali saya rasa besar hatilah kepada sekolah SK Jenang ni kerana telah memberi peluang kepada 503 untuk merapatkan hubungan antara pasukan Askar Wataniah 503 dengan masyarakat orang asli di sinilah. So banyak pengalaman, kemahiran yang kita boleh kongsikan bersama antara masyarakat di sini dengan pasukan tentera Askar Wataniah. Akhir sekali, apakah harapan Tuan kepada masyarakat RPS Jenang ini pada masa akan datang? Yang pertama, kita mengharapkanlah masyarakat di sini
akan dapat menimba kemajuan dari segi ekonomi sosial ataupun apa-apa bidang yang disertai. Kita di Regimen 503 membuka ruang yang luas kepada masyarakat di sini untuk menyertai kami di Regimen 503. Kerana Regimen 503 ini mengambil anggota-anggota sukarelawan daripada pelbagai masyarakat dan juga pelbagai lapisan kerjaya untuk menyertai pasukan simpanan ini. So kita dengan rasa besar hatilah jika masyarakat di sini, terutamanya masyarakat orang asli, untuk menyertai pasukan Askar Wataniah. Terima kasih Tuan kerana sudi ditemu bual.